Lalu, yang letak dalam ni. Ada jadi macam mana? Zipah panjang. Kita cari yang lagi. Later that same evening. Aish tak geli ke? Dah tak geli ke? Geli. Yeay, dah habis dah. Tepuk tangan. Aktiviti ini dipilih kerana sesuai dengan perkembangan kanak-kanak berumur 2 tahun yang belajar melalui penerokaan deria dan pengalaman secara langsung. Ia juga menggunakan bahan yang mudah, selamat serta memberi peluang kepada kanak-kanak tersebut untuk memerhati dan meneroka secara aktif melalui bermain. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat memerhati perubahan bahan apabila tisu kering menjadi basah dan bergerak apabila terkena air. Yang kedua, meneroka bahan menggunakan derai sentuhan dan penglihatan. Yang ketiga, memahami hubungan sebab dan akibat secara asas, iaitu air menyebabkan perubahan pada tisu. Yang ketiga, mengembangkan kemahiran motor halus melalui aktiviti memegang, memasukkan dan mengutip tisu. Yang kelima, meningkatkan perkembangan bahasa awal melalui pendedahan kepada perkataan mudah. Dan yang terakhir, memahami kemahiran pengurusan diri apabila mengemas bahan selepas aktiviti.